Pernahkah anda terfikir mengapa anda sering ternampak nombor yang sama berulang kali? Mungkin 11.11 di jam digital anda atau plat nombor kereta di hadapan anda. Atau mungkin anda baru sahaja memikirkan seorang kawan lama dan tiba-tiba dia menelefon anda. Adakah ini semua hanya kebetulan semata-mata? Bagaimana jika saya katakan kepada anda bahawa kejadian ini bukanlah rawak? Ia adalah isyarat. Mesej daripada alam semesta yang hidup dan cerdas yang sentiasa berkomunikasi dengan anda. Ramai orang mengabaikan tanda-tanda ini, melabelkannya sebagai nasib atau kebetulan yang aneh. Dengan berbuat demikian, mereka terlepas satu dialog yang amat penting. Dialog antara dunia dalaman mereka dan realiti luaran. Apabila anda menolak kejadian sinkronistik ini, anda sebenarnya sedang menutup pintu kepada satu sistem panduan yang paling berkuasa yang anda miliki. Anda terus hidup dalam ilusi bahawa anda terpisah daripada dunia di sekeliling anda sebagai subjek kepada dunia yang rawak dan tidak bermakna. Ini adalah satu kesilapan besar yang menghalang anda daripada mengakses kebijaksanaan yang lebih mendalam dan menyelaraskan diri dengan tujuan sebenar hidup anda. Fenomena ini yang dipanggil sinkronisiti bukanlah rekaan zaman baru. Ia adalah satu konsep yang berakar umbi dalam psikologi mendalam dan kini mula bergema dengan penemuan dalam fizik kuantum. Masalahnya ialah kita telah diprogramkan oleh masyarakat untuk mempercayai hanya apa yang boleh kita lihat dan sentuh. Kita diajar untuk berfikir secara linear dan logik menolak apa sahaja yang tidak sesuai dengan model realiti yang sempit ini. Akibatnya kita menjadi buta kepada bahasa simbolik alam semesta. Kita mengabaikan bisikan intuisi kita dan tanda-tanda yang muncul untuk membimbing kita. Kita terperangkap dalam minda sedar yang hanya mewakili 5% daripada keseluruhan kesedaran kita. Manakala 95% lagi iaitu minda separasedar yang mengawal kepercayaan tingkah laku dan persepsi kita terus beroperasi berdasarkan program lama yang lapuk. Sudah tiba masanya untuk mengubahnya. Penyelesaiannya terletak pada perubahan perspektif yang radikal. Anda perlu mula melihat sinkronisiti bukan sebagai kebetulan tetapi sebagai isyarat penjajaran. Ia adalah mesej daripada apa yang boleh kita panggil matriks makna yang hidup. Alam semesta sedang bercakap dengan anda dan ia menggunakan bahasa simbol. Kejadian ini sering berlaku dan semakin kerap semasa tempoh perubahan besar atau kejayaan pribadi dalam hidup anda. Ini bukan kebetulan. Ia adalah pengesahan. Ia adalah tanda bahawa keadaan dalaman anda, getaran tenaga dan frekuensi anda mula sejajar dengan dunia luaran. Anda mula bergema dengan realiti yang ingin anda ciptakan. Apabila anda terbuka kepada kemungkinan ini, persepsi anda akan menjadi lebih tajam. Anda mula perasan lebih banyak tanda. Ini bukanlah kerana tanda-tanda itu tiba-tiba muncul. Tanda-tanda itu sentiasa ada di sana. Cuma sekarang anda mempunyai keupayaan untuk melihatnya. Sains neuro menerangkan ini melalui konsep perhatian terpilih ataupun selective attention. Otak anda mempunyai sistem penapisan yang dipanggil sistem pengaktifan retikular yang menapis maklumat yang tidak relevan dan hanya membenarkan apa yang dianggap penting untuk masuk ke dalam kesedaran anda. Apabila anda menetapkan niat untuk melihat tanda-tanda ini, anda sebenarnya sedang memprogram semula penapis ini untuk mencari maklumat yang bergema dengan niat anda. Ini adalah langkah pertama untuk terlibat dalam dialog yang sedar dengan alam semesta. Ia adalah tentang mengiktiraf bahawa anda bukan pemerhati pasif tetapi peserta aktif dalam tarian kosmik. Setiap sinkronisiti adalah jemputan untuk melihat lebih dalam ke dalam diri anda untuk bertanya apa yang cuba diberitahu oleh realiti kepada saya sekarang.
Ini mengubah anda daripada mangsa keadaan kepada pencipta bersama takdir anda. Untuk memahami sepenuhnya mengapa kita sering terlepas pandang isyarat ini, kita perlu menyelami peranan minda separa sedar. Minda separa sedar anda mengawal 95% daripada tingkah laku harian anda, dan ia dipengaruhi oleh memori emosi dan kepercayaan yang telah tertanam sejak kecil. Jika anda dibesarkan dengan kepercayaan bahawa dunia ini rawak dan anda tidak mempunyai kuasa untuk mempengaruhinya, maka minda separa sedar anda akan secara aktif menapis sebarang bukti yang bertentangan. Ia akan menolak sinkronisiti sebagai kebetulan kerana menerima idea alam semesta yang responsif akan mencabar identiti teras anda. Identiti ini adalah cerita yang anda ceritakan kepada diri sendiri tentang siapa anda. Kisah ini dibina daripada pengalaman masa lalu dan kepercayaan yang diwarisi. Untuk benar-benar membuka diri kepada bahasa alam semesta, anda mesti bersedia untuk mempersoalkan dan menulis semula kisah ini. Anda perlu melepaskan identiti lama yang tidak lagi berkhidmat untuk anda. Cabarannya di sini adalah sesuatu yang disebut oleh ahli psikologi Carl Jung sebagai numinosity. Sinkronisiti yang sebenar bukan sekadar pengecaman corak. Ia membawa cas emosi yang kuat, satu perasaan kagum atau makna yang mendalam yang dirasai secara fizikal di dalam badan. Ia adalah satu pengalaman yang menggegarkan anda dari kebiasaan dan membuat anda sedar akan misteri yang lebih besar. Apabila anda mengalami numinosity ini, tidak ada keraguan lagi. Anda tahu pada tahap selular bahawa apa yang baru berlaku adalah penting. Minda logik anda mungkin cuba menolaknya, tetapi kebijaksanaan badan anda tahu kebenarannya. Oleh itu, langkah penting dalam proses ini adalah untuk belajar mempercayai perasaan ini. Belajar untuk membezakan antara pemikiran berlebihan yang cuba mencari corak dan pengetahuan intuitif mendalam yang mengiringi sinkronisiti sejati. Jadi bagaimana anda boleh mula memupuk keupayaan ini secara aktif? Ia bermula dengan langkah-langkah praktikal yang boleh anda amalkan setiap hari. Pertama, tetapkan niat yang jelas setiap pagi. Sebaik sahaja anda bangun sebelum anda mencapai telefon, anda ambil masa beberapa minit untuk menyatakan dengan jelas apa yang anda ingin alami atau fahami pada hari itu. Anda boleh berkata sesuatu seperti, alam semesta yang dikasihi tunjukkan saya isyarat yang jelas hari ini bahawa saya berada di landasan yang betul. Dengan menetapkan niat ini, anda sedang mengarahkan sistem pengaktifan retikular anda untuk mencari bukti yang menyokongnya. Kedua, amalkan kesedaran. Sinkronisiti berlaku pada masa kini, bukan pada masa lalu atau masa depan. Apabila anda sentiasa terganggu oleh pemikiran tentang apa yang telah berlaku atau kebimbangan tentang apa yang akan datang, anda akan terlepas tanda-tanda yang ada di hadapan anda. Luangkan masa untuk benar-benar hadir dalam setiap saat. Perhatikan persekitaran anda, dengar perbualan di sekeliling anda, perhatikan imej yang menarik perhatian anda. Prinsip saintifik di sebalik ini adalah resonans dalam mekanik kuantum. Segala-galanya di alam semesta ini bergetar pada frekuensi tertentu. Apabila frekuensi dalaman anda, iaitu pemikiran dan emosi anda, sepadan dengan frekuensi luaran resonans berlaku. Sinkronisiti adalah manifestasi fizikal dari resonans ini. Ia adalah cermin luaran bagi keadaan dalaman anda. Fikirkan eksperimen celah ganda 2 dalam fizik kuantum. Ia menunjukkan bahawa zarah-zarah subatom berkelakuan berbeza apabila ia diperhatikan. Tindakan pemerhatian itu sendiri mempengaruhi realiti. Begitu juga apabila anda mula memerhatikan realiti anda dengan niat dan kesedaran anda mula mempengaruhinya. Anda beralih daripada menjadi penonton kepada menjadi peserta aktif dalam penciptaan pengalaman anda. Mulakan jurnal sinkronisiti.
Setiap kali anda mengalami satu kejadian yang terasa bermakna, tuliskannya. Catat apa yang berlaku, apa yang anda fikirkan atau rasakan sejurus sebelum itu dan apa tafsiran intuitif anda. Lama-kelamaan anda akan mula melihat corak dan tema yang muncul memberikan anda wawasan yang lebih mendalam tentang perjalanan pribadi anda. Sekarang mari kita mendalami konsep ini dengan lebih jauh. Synchronicity bukanlah sekadar isyarat, ia adalah bahasa simbolik yang sangat pribadi. Alam semesta tidak akan memberi anda jawapan secara langsung dalam ayat yang lengkap. Sebaliknya, ia berkomunikasi melalui simbol seperti nombor yang berulang motif haiwan atau perkataan yang anda dengar berulang kali. Tujuan komunikasi ini bukanlah untuk memberitahu tetapi untuk mengubah. Setiap simbol adalah cermin yang memantulkan aspek perjalanan dalaman anda. Sebagai contoh, jika anda terus melihat burung helang, ia mungkin simbol untuk anda melihat gambaran yang lebih besar dan bangkit mengatasi cabaran semasa anda. Jika anda terus melihat nombor 444, ia sering ditafsirkan sebagai tanda sokongan dan perlindungan dari alam rohani. Kuncinya di sini adalah untuk tidak terlalu terikat dengan tafsiran standard dari buku atau internet. Tafsiran itu boleh menjadi titik permulaan, tetapi makna sebenar simbol itu adalah peribadi untuk anda. Tanya diri anda, apa makna simbol ini bagi saya? Apakah perasaan yang ditimbulkannya dalam diri saya? Jawapannya terletak dalam intuisi anda, bukan dalam logik. Konsep ini selari dengan ajaran kuno dari pelbagai tradisi. Falsafah Vedanta bercakap tentang Brahman, iaitu realiti mutlak yang merangkumi segala-galanya, dan Atman, iaitu diri individu. Matlamatnya adalah untuk menyedari bahawa Atman dan Brahman adalah satu. Synchronicity boleh dilihat sebagai detik-detik di mana ilusi pemisahan itu runtuh dan anda mengalami kesatuan ini secara langsung. Dari perspektif epigenetik pula, kita tahu bahawa persekitaran dan persepsi kita boleh mengubah cara gen kita diekspresikan. Apabila anda mula mengubah persepsi anda tentang realiti daripada rawak kepada bermakna, anda secara harfiah mula mengubah biologi anda pada tahap selular. Anda mencipta keadaan dalaman yang koheren. Apabila anda tidak selaras atau tidak koheren, tenaga anda berselerak. Pemikiran, emosi dan tindakan anda tidak sejajar. Dalam keadaan ini, sukar untuk menerima atau mentafsir isyarat alam semesta. Tetapi, apabila anda mencapai keadaan koheren melalui amalan seperti meditasi kesyukuran atau menetapkan niat yang jelas, medan tenaga anda menjadi teratur dan kuat. Anda menjadi magnet yang menarik pengalaman dan isyarat yang sejajar dengan frekuensi anda. Oleh itu, matlamat utama bukanlah untuk memburu tanda-tanda. Matlamatnya adalah untuk memupuk keadaan koheren dalaman. Apabila anda melakukannya, tanda-tanda itu akan datang kepada anda dengan mudah. Mengintegrasikan kesedaran ini ke dalam kehidupan seharian anda memerlukan amalan yang konsisten. Ia bukan sesuatu yang anda lakukan sekali dan kemudian lupakan. Ia adalah cara hidup yang baru. Setiap hari adalah peluang untuk memperdalam dialog anda dengan alam semesta. Salah satu cara yang paling berkesan untuk melakukan ini adalah dengan mengakhiri hari anda dengan refleksi. Sebelum tidur, luangkan masa beberapa minit untuk mengimbas kembali hari anda. Tanyakan pada diri sendiri, di manakah saya melihat keajaiban hari ini? Di manakah saya merasakan hubungan dengan sesuatu yang lebih besar? Apakah synchronicity yang muncul? Amalan ini melatih otak anda untuk mencari dan mengiktiraf makna dalam pengalaman harian anda. Ia mengukuhkan laluan saraf yang menyokong realiti di mana anda sentiasa dibimbing dan disokong. Saya ingin menjemput anda untuk melakukan sesuatu sekarang. Berhenti sejenak dan fikirkan satu synchronicity yang paling menonjol yang pernah anda alami.
Mungkin ia adalah sesuatu yang berlaku baru-baru ini atau sesuatu dari masa lalu yang masih anda ingat dengan jelas. Cuba ingat kembali perasaan yang anda alami pada ketika itu. Perasaan kagum, terkejut atau kepastian yang mendalam. Pegang perasaan itu. Perasaan itu adalah kompas anda. Ia adalah penunjuk kebenaran peribadi anda. Kongsikan pengalaman anda di ruangan komen di bawah. Dengan berkongsi cerita, anda bukan sahaja mengukuhkan pengalaman itu untuk diri sendiri, tetapi anda juga memberi inspirasi kepada orang lain untuk mula memberi perhatian kepada isyarat dalam hidup mereka sendiri. Kita mencipta medan tenaga kolektif di sini, satu komuniti individu yang bangkit kepada kesedaran bahawa kita adalah peserta aktif dalam realiti yang penuh makna. Jangan meremehkan kuasa perkongsian ini. Setiap cerita adalah benang dalam permaidani kesedaran kolektif yang lebih besar. Salah satu cabaran terbesar yang akan anda hadapi dalam perjalanan ini adalah keraguan. Akan ada hari-hari di mana anda merasa terputus hubungan. Hari-hari di mana minda logik anda mengambil alih dan memberitahu anda bahawa semua ini adalah karut. Ini adalah normal. Keraguan adalah sebahagian daripada proses. Ia adalah ujian untuk melihat sejauh mana anda komited kepada cara pandang yang baru ini. Apabila keraguan muncul, jangan melawannya. Jangan menghukum diri sendiri kerana merasakannya. Sebaliknya, perhatikan ia dengan rasa ingin tahu. Anggap ia sebagai satu program lama yang sedang diaktifkan. Ucapkan terima kasih kepadanya kerana cuba melindungi anda, tetapi dengan tegas beritahu ia bahawa anda memilih perspektif yang baru sekarang. Satu perkara penting yang perlu difahami ialah sinkronisiti akan meningkat secara mendadak semasa tempoh peralihan besar dalam hidup. Apabila anda membuat keputusan untuk menukar kerjaya, menamatkan perhubungan atau berpindah ke tempat baru, anda sebenarnya sedang melakukan anjakan garis masa atau timeline shift. Anda sedang mengubah getaran dalaman anda secara drastik. Sebagai tindak balas, alam semesta luaran akan mula menyusun semula dirinya untuk sepadan dengan frekuensi baru anda. Peningkatan sinkronisiti dalam tempoh ini berfungsi sebagai pengesahan dan panduan. Ia adalah cara alam semesta memberitahu anda, ya anda berada di jalan yang betul. Teruskan, isyarat-isyarat ini bertindak sebagai sistem navigasi. Namun ia tidak menggantikan keperluan untuk keberanian dan tindakan peribadi. Tanda-tanda itu mencerminkan penjajaran anda, ia tidak melakukan kerja untuk anda. Anda masih perlu mengambil langkah yang diilhamkan. Anda masih perlu membuat pilihan yang berani. Sinkronisiti adalah seperti lampu hijau di persimpangan. Ia memberitahu anda bahawa jalannya jelas, tetapi anda masih perlu menekan pemecut. Untuk menstabilkan dan mengekalkan keadaan kesedaran yang tinggi ini, kelilingi diri anda dengan orang dan maklumat yang menyokong pandangan dunia ini. Kurangkan pendedahan kepada berita negatif atau perbualan sinis yang menguras tenaga anda. Sebaliknya, dengar podcast baca buku dan sertai komuniti yang menaikkan semangat anda dan mengukuhkan kepercayaan anda terhadap alam semesta yang cerdas dan penyayang. Ingatlah, tenaga anda adalah mata wang anda yang paling berharga. Laburkannya dengan bijak. Kita sampai ke penghujung perbincangan kita, tetapi ini sebenarnya hanyalah satu permulaan untuk anda. Mesej teras yang ingin saya sampaikan adalah ini anda bukan subjek dunia yang rawak. Anda adalah peserta aktif dalam dialog dengan alam semesta yang bermakna. Sinkronisiti adalah bahasa dialog ini. Ia adalah maklum balas daripada alam semesta yang boleh membimbing evolusi peribadi anda. Nilai sebenar dalam memahami ini adalah pemberdayaan. Ia mengalihkan anda daripada mentaliti mangsa kepada kesedaran pencipta.
Anda mula mentafsir pengalaman anda bukan sebagai sesuatu yang berlaku kepada anda, tetapi sebagai sesuatu yang berlaku untuk anda, sebagai sebahagian daripada realiti yang anda cipta bersama. Satu perkara terakhir yang perlu difahami tentang sinkronisiti ialah ia sengaja tidak lengkap. Ia adalah seperti kepingan teka-teki. Anda tidak akan pernah diberi gambaran keseluruhan sekaligus. Mengapa? Kerana tujuannya bukanlah untuk memberi anda semua jawapan. Tujuannya adalah untuk memupuk pergerakan dan rasa ingin tahu yang berterusan. Setiap tanda adalah jemputan untuk mengambil langkah seterusnya, bukan untuk tiba di destinasi akhir. Jika anda diberi keseluruhan, peta perjalanan anda akan kehilangan keajaiban penemuan. Alam semesta mahu anda terus bergerak, terus berkembang, terus menjadi versi diri anda yang lebih tinggi. Oleh itu, syor utama saya untuk anda adalah ini berhenti mencari gambaran yang lengkap. Sebaliknya, terima setiap serpihan, setiap tanda, setiap sinkronisiti sebagai alat untuk transformasi pada masa kini. Tanya diri anda bagaimana tanda ini boleh membantu saya berkembang sekarang. Apakah tindakan yang diilhamkan yang boleh saya ambil berdasarkan wawasan ini? Jangan hanya memerhati tanda-tanda itu, jelmakannya. Jika anda terus melihat simbol kebebasan, jangan hanya fikir tentangnya. Ambil tindakan yang membuat anda merasa bebas. Jika anda menerima isyarat untuk memaafkan seseorang, lakukanlah. Dengan menjelmakan penjajaran yang dicerminkan oleh tanda-tanda itu, anda secara sedar mengambil bahagian dalam perjalanan perkembangan anda sendiri. Anda menjadi tarian dan penari. Anda adalah mimpi dan pemimpi. Mulai hari ini, saya menyeru anda untuk berjalan di dunia dengan mata dan hati yang terbuka. Anggap hidup sebagai satu pengembaraan yang ajaib, satu perbualan yang tidak berkesudahan antara anda dan Ilahi. Perhatikan tanda-tandanya, percayai intuisi anda, dan ambil tindakan yang diilhamkan dengan berani. Inilah cara anda menuntut semula kuasa anda sebagai pencipta bersama realiti anda.